Berpuasa ni bahaya untuk orang yang ada masalah GERD. Macam yang kita tahu, bulan Ramadan dah nak dekat. So, orang-orang yang ada GERD ni mesti risau. Puasa ni okey ke hidup untuk orang yang macam aku ni? Kalau diikutkan, sebenarnya berpuasa ni bagus untuk orang yang ada GERD. Tapi kenapa sesetengah orang, bila bulan puasa mesti GERD dia trigger? Ini menyebabkan jadi takut nak hadap bulan Ramadan. Macam mana benda ni boleh berlaku? Mistake yang ramai orang buat adalah yang pertama, skip sahur. Ini akan trigger acid reflux. Bila kita tak makan dalam tempoh yang lama, ini yang akan mengakibatkan asid dalam perut kita ni kumpul sikit demi sedikit. Yang kedua, lepas makan terus baring atau terus tidur terus. Tak kisahlah waktu sahur ataupun waktu berbuka. So, benda ni akan kacau proses penghadaman kita. Jadi, selepas makan, pastikan ada 2 ke 3 jam sebelum kita tidur ataupun baring. Mistake yang ketiga, yang ini terlalu common. Waktu kita berbuka tu, makan terlalu banyak sampai tak terkawal. Memang faham sangat satu hari tak makan. Pergi bazar pula ada banyak makanan yang sedap-sedap. Tapi kita kena faham yang badan kita kurang sihat, jadi kena kawal amount makanan tu. So, setengah daripada you all takut nak hadap bulan Ramadan disebabkan GERD. So, andai kata you nak tahu macam mana nak hadap bulan Ramadan dengan lebih baik, you komen dekat bawah.